Kejayaan mara ke suku akhir Pelik Hafiz setelah menewaskan Melaka FC menerusi agregat 5-0 nyata menjadi tonik berharga buat Pening FC untuk bangkit daripada rentetan keputusan mengecewakan dalam saingan Liga. Pengendali pasukan Wan Rohaimi Wan Ismail mengakui modal pasukan sebelum ini terjejas akibat beberapa kekalahan berturut-turut, namun kemenangan semalam menyuntik semula keyakinan anak didiknya. Kita rasa kekecewaan kerana tidak dapat bagi kita punya manajemen happy dengan result-result yang sebelum ni dan dalam 2-3 hari selepas JDT kami buat satu postmortem besar dan semua coaches dan player semua berjanji akan buktikan yang mana kita mampu untuk keluar daripada zaman kesusahan ini. Wan Rohaimi berkata cabaran beraksi di bawah tekanan bukan sesuatu yang mudah apabila mampu menyebabkan pemain melakukan lebih banyak kesilapan termasuk melibatkan pemain berpengalaman. Justru beliau berharap semua pemain dapat mengekalkan momentum seterusnya dan memberikan keputusan positif ketika menentang Negeri Sembilan pada 4 Oktober ini. Sementara itu, pengendali Melaka, K. Devon berkata ketiadaan pemain di bahagian serangan akibat kecederaan telah merencatkan persiapan pasukan. So ada 4 perubahan posisi pemain sebelum kita mulakan perlawanan ini. Saya rasa dekat situ mungkin kita terdapat permainan yang sebenarnya kita boleh main dan hari ini nampak permainan kita memang kurang baik. Katanya perancangan asal adalah untuk mendapatkan gol awal namun misi itu tidak berjaya dilunaskan.